beliau membaca doa menaiki kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa maksud dia? Maha suci engkau yang menundukkan semua ini untuk kami. Nampak tuan-tuan? Siapa yang tundukkan semua benda ni untuk manusia? Allah. Maka kita puji siapa? Tiap-tiap kali kita naik kenderaan, kita puji Allah. Kita naik kuda, Allah jinakkan kuda untuk manusia naik. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Besarnya kesucian Allah, hebatnya kesucian Allah yang telah menundukkan kepada kami semua ni. Hari ni kita naik motor ustaz, tak naik dah unta lembu apa. Awak motor, kereta apa semua ni, siapa yang bagi ni? Daripada besi apa semua ni yang boleh buat jadi ni? Main mana? Idea tu main mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang buat main.